Zaman sekarang, anda kira faraid masih guna tangan? Atau guna kalkulator Casio? Sedangkan pengiraan faraid ada banyak syarat dan keadaan. Silap sedikit saja, pembahagian boleh jadi tak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dengan siri penerangan asas ilmu pewarisan 101. Jika tuan-puan nak ikuti topik-topik lain, ikuti dan subscribe dengan channel kami, sama ada di YouTube, Instagram atau TikTok. Dalam episod-episod sebelum ini, kita dah bincangkan pelbagai perkara tentang pewarisan. Dan kita sentuh satu lagi topik menarik yang mungkin boleh menyedarkan kita tentang pentingnya dicepatkan urusan pusaka, iaitu kalkulator faraid. Apa itu kalkulator faraid? Sebelum saya ulas tentang kalkulator faraid, kita kena faham bahawa faraid ni berkaitan dengan pengiraan bahagian hak yang waris bakal terima. Jadi pentingnya faraid tepat untuk mengelakkan pembahagian yang tidak adil. Tapi kalau nak faham tentang apa itu faraid, tuan-tuan boleh rujuk kepada episod 3, apa itu faraid. Faraid ini penting kerana bukan saja untuk menentukan siapa yang berhak, tapi untuk bahagian yang mereka patut terima. Kita semua sedar pengiraan faraid bukanlah mudah. Misalnya bahagian isteri 1/8, tapi kalau tak ada anak, bahagian isteri jadi 1/4. Ada banyak condition yang perlu diambil kira dalam menyediakan pengiraan faraid. Kalau ada yang berpeluang untuk mempelajari faraid, tapi ini bukan ilmu yang mudah. Bukan sesuatu yang boleh dipelajari dalam sehari dua. Penguasaan matematik juga mesti hebat. Dengan teknologi komputer yang semakin maju sekarang, telah ada beberapa badan dan syarikat yang menggunakan teknologi ini untuk memudahkan pengguna untuk membuat pengiraan. Ia bukan saja memudahkan untuk membuat pengiraan, tapi ia juga mempercepatkan masa. Untuk kebanyakan kes, pengiraan boleh dibuat dalam masa cuma beberapa minit. Ada beberapa terminologi yang pengguna perlu biasakan kalau nak gunakan aplikasi ini. Misalnya, adik kandung seibu sebapa, adik kandung seibu, adik kandung sebapa. Dan macam-macam lagi pertalian waris yang perlu difahami. Apa kesalahan yang selalu dibuat dalam penggunaan kalkulator faraid? Antara kesilapan yang selalu berlaku ialah memasukkan waris yang telah meninggal semasa membuat pengiraan. Contoh, seorang bapa ada 3 orang anak dan salah seorang anak pergi dahulu sebelum bapa dia pergi. Semasa membuat pengiraan, pengguna aplikasi memasukkan semua ketiga-tiga anak. Ingatnya, pengiraan faraid adalah mengikut waris yang masih hidup pada masa arwah meninggal dunia. Kalau tak, keputusan pengiraan tidak tepatlah. Soalan, adakah kalkulator ini berbeza antara satu dengan lain? Secara amnya, kalkulator ni direka dan dibina untuk tujuan yang sama, mengenal pasti waris yang berhak dan membuat pengiraan pembahagian. Yang beza utama ialah cara maklumat dimasukkan ke dalam sistem dan cara keputusan dipersembahkan kepada pengguna. Itu je beza. Malah, ada juga beberapa sistem yang pengiraannya tidak tepat. Jadi kalau tujuan dibuat pengiraan ini akan penting, seeloknya kalau nak tepat, cubalah gunakan lebih dari satu kalkulator atau rujuk kepada yang pakar. Saya nak gunakan peluang ini untuk mempromosi kalkulator faraid di pewarisan.my. Perbezaan utama kalkulator ini, pada hemat saya, ialah ia lebih memudahkan pengguna. Contoh dalam istilah faraid ni, jika arwah ada apa yang dipanggil penghalang. Misalnya anak lelaki, pengguna tak akan ditanya tentang adik-beradik. Taklah perlu masukkan maklumat calon waris yang akhirnya tak pun terima harta, senang kan jadinya. Satu lagi kelebihan, semua orang boleh guna dengan percuma. Cuma kena register je. Apa yang saya nak sarankan, gunakanlah aplikasi untuk sebagai panduan asas untuk mempelajari ilmu faraid. Selamat mencuba. Gunakan aplikasi pewarisan.my dan modul kalkulator faraid secara percuma. Anda boleh gunakannya untuk mengenal pasti waris yang berhak dalam harta pusaka dan bahagian mereka. Ataupun hanya nak mempelajari tentang faraid. Klik di pewarisan.my faraid.